Katalah contoh, kita nak pergi Kuala Lumpur, kita exit keluar mana? Kita sampai dekat tol Aikro, kita touch and go, keluar daripada situ ada 2 simpang. Satu simpang nak pergi KL, satu simpang nak pergi JB. Kita nak ke mana? Kita nak pergi Kuala Lumpur. Sampai dekat 2 simpang tu, bawa kita punyalah canggih tuan-tuan, tapi kita salah pilih lorong. Masuk lorong ke mana? Ke JB, Johor Bahru. Agak-agak tuan-tuan sampai JB ke sampai KL? Sampai KL ke sampai JB? Sampai JB, tak sampai KL. Bawalah kita laju macam mana, mahal macam mana sekalipun, tapi kalau tuan-tuan salah pilih lorong yang salah, patut kita pilih lorong nak ke KL. Kita pilih lorong pergi ke JB, akan sampai ke mana? Sampai ke JB, tak sampai KL. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau Haji Hashim bawa motor buruk sekalipun, tak cek buruk, nak pergi ke KL, Haji Hashim pilih lorong yang betul, lorong pergi ke Kuala Lumpur. Walaupun bawa kita tak elok, kita buruk, motor pun tak elok, tapi lorong tu betul. Sampai KL ke sampai JB? Sampai KL, walaupun ambil masa yang lama. Apa sebab tuan-tuan? Lorong yang kita pilih tu jalan yang betul, menyampaikan kita pergi ke Kuala Lumpur. Jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan, ada 2 jalan depan kita. Satu jalan nak ke syurga, lagi satu jalan ke neraka. Tuan-tuan angkat tangan, siapa nak masuk neraka angkat tangan? Seorang tak ada. Angkat tangan siapa nak ke syurga? 1, 2, 3, 4. Yang tak angkat nak ke mana? Betul tak tuan-tuan? Semua kita nak jalan ke syurga. Tapi jalan ke syurga, jangan jalan ke neraka. Yang mana banyak ujian? Yang mana banyak ujian tuan-tuan? Jalan nak ke syurga, banyak rintangannya, rajau durinya, banyak masalah yang nak menyampai kita ke syurga. Dan kita semua ni kena ada cita-cita kalau mati nak masuk ke syurga. Kalau orang tanya kita mana kampung asal kita, kampung asal ni nak masuk raya tuan-tuan, orang semua fikir nak balik kampung, betul tak? Yang dah booking tiket kapal terbang, tiket bas, dah buat plan nak balik kampung bila. Kampung asal kita bukan Pendama, kampung asal kita bukan Bukit Pulau. Kampung asal kita mana cik mana? Syurga. Pasal datuk kita berasal di mana? Syurga. Jadi kita mesti ada target, cita-cita. Kalaulah kita balik-balik bertemu kepada Allah, kita nak balik kampung asal, ke mana dia Syekh? Nak balik ke syurga. Jadi jangan salah pilih jalan. Satu jalan nak ke syurga, satu jalan nak ke neraka. Pilih mana Azmir? Kita semua kena pilih jalan nak ke syurga. Tapi kalau pilih jalan yang salah tuan-tuan, nampak dia macam hebat, wah beramal beribadat, tapi jalan tu tak sampai ke syurga, bawa jalan yang sesat. Tu yang kita baca pada Quran ajar doa tu, ihdinas siratal, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana dia Syekh? Jalan orang yang kau telah bagi nikmat minas siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan orang yang sesat. Jadi kita nak pilih jalan yang betul. Jalan tu bawa kita ke syurga, bukan ke neraka. Dan Allah sebut dalam Quran tuan-tuan, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terselamat, dia tak masuk neraka, dia berjaya masuk syurga kata Allah, faqad faz, maka mereka itulah orang yang paling berjaya, yang paling beruntung. Itu bila kita balik jumpa Allah, kita berjaya masuk syurga dan tak masuk neraka. Sebab tu kena pilih jalan yang betul. Jangan salah pilih jalan. Tuan-tuan, yang kita bimbang takut, kita rasa macam jalan tu betul, tapi jalan tu tak sampai ke syurga. Betul tak Encik Rohani? Pasal apa? Jalan tu jalan salah, jalan orang-orang yang dapat kesesatan.